Tiba-tiba pada perkara yang rakyat biasa pun semua boleh main peranan untuk promote citizeness, dia ada kan. Saya tak tahu apa yang berlaku dalaman. Tapi itu tidak bermakna sebagai rakyat biasa kita tak ada pandangan. Kita tetap ada pandangan lah kan. Saya tak tahulah kenapa Izzah Saya tak tahu lagi. tak. Saya tak tahu kenapa Izzah hilang. Okay. Tapi saya seorang at least nak tahu pandangan disappearance tu. Sebab dia macam 180 degree terbalik tau, daripada timbalan presiden sebelum ni. Wah, baik punya. Sila ambil tindakan lembaga disiplin. Tak, yang saya kata saya tak tahu tu, saya tak tahulah contohnya ini plan dia ke, dia sibuk buat kerja lain ke, apa dia buat, saya tak tahu. Tapi memang betul lah sebagai seorang rakyat, dan sekarang kita dah jadi pemerhati politik kan. Kita memerhati saja kan. Jadi dalam perkara ini, Izzah ini adalah timbalan Presiden PKR tau, anak Perdana Menteri kan. Jadi dalam tempoh 6 bulan yang lepas, sekarang ni dah lebih 6 bulan lah, 7-8 bulan kot dah sejak dia jadi timbalan presiden kan. Mei kan. Segala jenis perkara besar dah berlaku di peringkat negara. Contohnya antara isu yang paling besar tahun 2025 ialah soal perjanjian tarif Amerika Syarikat dan juga persoalan kedaulatan negara kan. Kemudian kita ada isu tentang PRN Sabah yang jelas menunjukkan ada gelombang penolakan terhadap PKR dan PH, terutamanya daripada kumpulan tegar kita iaitu pengundi Cina. Kemudian kita ada lagi isu tentang UMNO, kita ada lagi isu tentang pergolakan politik kan. Kita ada isu tentang Albert Tay dan juga bekas setiausaha politik kanan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga salah seorang kempen manager utama dia tahu, yang menaikkan dia kan. Semua ni isu besar di mata rakyat. Memanglah menjadi kesukaran kepada beliau untuk nak navigate ni. Tapi kalau hilang masuk gua terus, ni berbahaya. Apatah lagi bila dia muncul tanpa diundang dalam perkara-perkara yang orang kata ni kan. Contohnya lah, kalau engkau Haziq kan buat video kata kau peminat terbesar Siti Nurhaliza, orang tak kisahlah, Citizeners. Dia tak adalah orang ambil pot semua kan. Tapi bila kerana akibat daripada dia menghilang dalam semua perkara-perkara yang sepatutnya dia ada, tiba-tiba pada perkara yang rakyat biasa pun semua boleh main peranan untuk promote citizeness, dia ada kan. Jadi isu yang besar lah kan. Jadi saya tak tahu mana penasihat-penasihat dia ni.